Dulu, orang beli rumah harga motor kapcai je bro. RM30,000 dapat rumah 2 bilik, tanah tepi, pokok rambutan sekali. Sekarang, RM300,000 dapat rumah kecil macam stor air, tanah pun tak ada, parking kongsi. Tapi iklan dia tetap rumah impian keluarga bahagia. Impian kepala bapa dia. Deposit? Jangan cakaplah. Nak deposit pun rasa macam nak jual ginjal belah kiri. Silap hari bulan, kena gadai kereta, cincin kahwin, Astro decoder, karipap petang tadi sekalipun gadai. Installment 30 tahun bro. Bayar tiap bulan, hujung tahun kena servis rumah yang dinding dah retak. Rumah belum lunas, lutut dulu yang goyang. Tapi tak apa, rezeki masing-masing. Rumah kecil pun syurga kalau hati bahagia. Yelah, bahagialah konon, tiap bulan hujung-hujung, makan magi letak telur sebiji, serbuk kari kasih tabur rata-rata. Yang kaya beli rumah cash, kita beratur tunggu loan lulus. Sistem ni memang kejam bro. Dia cipta harga, kita yang kena gigit jari. Tapi sabar, sebab katanya rumah tangga tu syurga. Syurga lah sangat. Dinding pecah, bil air bocor, jiran pasang karaoke lagu dangdut pukul 1 pagi. Ni syurga ke neraka rumah flat?